Ini dia guys, kerja-kerja membersihkan kawasan. Memang keadaan masih basah lagi lah guys. Kayu-kayu ni masih basah lagi. Rumput-rumput pun masih basah. Tapi kita try bakar sajalah guys. Mana tahu pelan-pelan dia boleh makan habis juga. Kita gerak dia pelan-pelan. Tengok api ni pun susah nak hidup ni guys. Dia masih basah lagi. Tak apalah guys, kita try ya. Hari ni pun tak ada kerja. Jadi bolehlah buat sikit kerja guys. Kerja-kerja macam ni, muka kena tahan lah guys. Dalam tahan-tahan pun kira muka pun, kulit muka boleh terbakar ni guys. Pasal memang api ni memang dia punya trik cukup kuat ni guys.